Yang ini tumbuh sendiri sahabat-sahabat. Saya punya pokok apa ni namanya. Alah ya Allah, lupanya aku ni. Bunga telang. Dia tumbuh sendiri dah macam gini dah naik-naik. Okey, ada lagi satu ni pokok kacang panjang sahabat-sahabat. Ni. Tengok tu. Dia dah menjalar-jalar di situ. Kita tengoklah hasilnya nanti. Okey ni sahabat-sahabat yang ada pernah tengok video saya sebelum ni. Inilah pokok cili yang saya dah pindah tempat. Dulu saya tanam dekat dalam dalam tray putih tu . Sekarang tengok dah membesar dah. Dah mengeluarkan bunga dan di situ adalah cili-cili yang mula tumbuh. Yang ini pun sama. Makin besar dah. Ni alhamdulillah pokok zinia saya dah tumbuh. Ini pun ada juga pokok ni pokok papaya. Inilah pokok cili-cili saya yang kita semai tu. Ada situ ni pun ada juga. Dah mula mengeluarkan berbunga-bunga di situ. Yang ini pokok tak silap saya ni benih pokok apa bendi rasanya kot. Saya semai hari tu. Saya semai 8 biji tak silap ke lebih. Yang tumbuh 2 saja. Syukurlah juga. Yang ini pun pokok cili kita alhamdulillah dah tumbuh. Okey. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, pagi ini kegiatan saya nak update lah. Saya punya tanaman-tanaman yang ada di greenhouse saya. Yang ni di samping greenhouse saya ni, ni ada pokok. Apa nama pokok punya, buat ulam juga ni boleh, tapi lupa apa nama dia. Ni pun dah besar macam ni. Yang ini pokok bunga kosmos yang color kuning tu. Yang ini pokok marigold ataupun bunga tai ayam. Separuh saya dah ambil dah, saya dah masukkan di dalam sana. Yang ni pun saya ada semai baru ni di situ. Tu nampak tu alhamdulillah dah mula tumbuh dah. Di situ ini pokok bunga kak embong. Yang ini ada pokok, tak silap saya ini pokok apa keladi apa namanya tu. Alah hai, lupa pula lah aku ni bunga apa. Pokok keladi apa. Okey, di sini kat situ tu banyak benih-benih pokok bingka yang dah mula tumbuh. Yang di sini pun ada pokok apa ni, alah namanya, alah lupa lah pula aku dah. Yang ni alhamdulillah saya tu mencucuk-cucuk aja dah tumbuh juga tu. Pokok apa ni, apa namanya sahabat-sahabat? Ya Allah, kenapa lah aku ni banyak sangat lupanya kejadiannya hari ni. Pokok ubi. Nampak tu dah besar itu dah. Ini pun ada. Harap tak diganggu lah ya. Di sini pun ada juga pokok-pokok bunga saya. Pokok-pokok zinia yang dah tumbuh. Alhamdulillah. Beginilah kejadian sahabat-sahabat. Moga-moga bertambah berseri lah. Saya punya greenhouse ni di sini bunga-bunga ni. Kita sahabat, jom kita masuk di dalam sana pula. Kita tengok apa yang ada kita tanam. Okey, kat situ alhamdulillah tengok ni sahabat-sahabat. Pokok bunga hati-hati yang merah menyala dan gemuk-gemuk di situ. Yang ini pokok bunga kosmos. Tapi yang ini color kuning cair sahabat-sahabat. Ini kuning cair. Ini pokok bunga ni kak embong ni alhamdulillah. Di sini ada 3 color. Ada color situ, ada color purple. Ini warna pink. Yang ini ada pink cair. Di situ. Yang di sini pun semuanya pokok-pokok bunga juga. Yang ini pokok bunga kosmos yang color oranye tu yang tadi tu, yang di sana tu warna kuning cair. Yang di sini warna kuning-kuning pekat.
Gitulah. Yang ni pun ada bunga kaimbung di situ dengan pokok bunga zinnia. Yang ini pun sama, color purple. Itu dia dah jadi layu macam tu, sebab nanti dia akan jadi benih dekat situ. Nampak ni, alhamdulillah dia nak tumbuh dah semua kita punya di sini. Pokok-pokok zinnia kita ni yang cantik-cantik ni, alhamdulillah. Okey sahabat, jom kita masuk di dalam pula. Okey sahabat-sahabat, ini seminggu lebih dah kejadiannya yang ini. Sebelum ni pun ada juga kita update juga, tapi tak secantik inilah. Dah besar-besar dah semuanya, alhamdulillah. Okey, di sini sahabat-sahabat ada pokok cili ni dah besar, dah keluarkan hasil juga di situ. Yang ini ada pokok marigold, belum lagi nak tumbuh bunga di situ. Yang ini saya punya pokok kacang panjang, dia suka-suka tumbuh di luar sana, so saya ambil, saya tanam balik. Alhamdulillah dah tinggi macam gini, alhamdulillah. Okey, seterusnya ini pun kita ada semai kunyit hari tu. Alhamdulillah nampak gayanya dah keluar dah ni. Dia punya daun-daun baru tu di situ. Ini pokok ni lah, pokok vingka kita ni. Sebenarnya pokok vingka ni dia tumbuh sendiri ni sahabat-sahabat. Hari tu saya masa bubuh-bubuh tanah, tiba-tiba ada pula di situ. Ini ada juga ni pokok bawang dah tumbuh pula kat situ. Inilah dia. Ni terselit jugalah pokok cili di sini. Alhamdulillah dah tumbuh buah kat situ. Di sini pun ada pokok betik juga. Yang ni dah kenapa lah pulaknya lah hai. Ini mesti dah kena. Inilah kejap lagi kita tukar baru ni. Tak boleh ni. Ya Allah, ada je yang mengacau dia di situ. Dah start kena makan ulat ni sahabat-sahabat. Nampaknya kita kena renjis lah racun serangga. Ya Allah, sabar je lah. Ni pun dah terbakar sikit sebab hari tu kita letak terai telur ni agaknya panas sangat di situ. Dia membakar di sini. Sabar je lah. Ni pun ada pokok bunga bawang ni, bawang. Inilah kejadiannya ni. Alhamdulillah dah gemuk-gemuk. Tak boleh jadi ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang kita kena ni lah, kena buat sesuatu ni sahabat-sahabat. Kalau tidak nanti sayang tengok ni. Allah, ya Allah, sabar je lah. Ni pun ada kita punya pokok bunga ni ni pokok bunga kaimbung. Ini pun ada juga ni pokok cili kita. Alhamdulillah dah tumbuh dah, alhamdulillah makin gemuk. Ini pokok bunga zinnia ni, zinnia pula, vingka. Dah mula gemuk-gemuk di situ. Ni rumput-rumput ni kena selalu rajin di cabut-cabut ni sahabat-sahabat. Tidak bertambah semak nanti di sini. Alhamdulillah, yang ini saya punya pokok bende. Alhamdulillah hidup juga di sini. Tu saya tanam dalam 6 biji silapnya. Yang tumbuh 2 je. Tak apalah. Kita tengok je lah hasilnya nanti, insya-Allah. Moga-moga. Yang di sini pun kita punya pokok cili. Ini setiap tayar yang ada di sini sahabat-sahabat. Saya ada tanam cili semuanya. Sambil-sambil tu kita semailah bunga, tapi tak sangka pula bunganya lebih besar daripada pokok cilinya. Ini pun alhamdulillah dah ada di situ. Alhamdulillah, mari kita tengok lagi ada tak pokok cili. Ni pun ada pokok cili saya ni. Alhamdulillah. Ni pun kita punya pokok ni apa je, lupa lah pula namanya ni, bunga telang. Alhamdulillah dia tumbuh je kat situ sahabat-sahabat. Saya bubuh pancang di situ, dah membesar bagai macam gini. Yang kat sini ni sahabat-sahabat, kemarin kita dah semai kan, yang mana ada tengok video saya sebelum ni. Yang kangkung ni alhamdulillah dah tengok tu sahabat-sahabat. Dah tumbuh-tumbuh. Yang sana tu mula sudah. Alhamdulillah ni sahabat-sahabat. Nampak tak tu? Ni. Kita punya bayam merah.
Alhamdulillah dah tumbuh. Ya Allah, ya Allah. Seronoknya hati ini. Ini pokok kangkung pun alhamdulillah dah banyak tumbuh. Yang ni pokok cili sahabat-sahabat tumbuh je di situ. Nanti kita nak alihkan. Alhamdulillah seronoknya lah hati. Minta-minta tumbuhlah sampai besar ya. Sampai mendapatkan hasil. Sekarang mahal, barang dah mahal. So kita kenalah bercucuk tanam. Ya Allah, seronoknya sahabat-sahabat bila tengok benda-benda macam ni. Ni tengok ni. Semuanya bayam merah di situ. Ya Allah. Seronoknya, ya Allah. Okey, yang di sini. Ini kita punya pokok apa ni. Ini pun tumbuh je sahabat-sahabat. Saya tak tanam pun. Tumbuh juga di situ. Keledek apa entah tak tahu. Yang ini pun saya lupa lah ini pokok apa yang kita tanam. Barangkali ini pokok kacang panjang agaknya. Alhamdulillah. Empat-empat tu hidup di situ. Harap-harap tumbuhlah sampai besar. Sampai mengeluarkan hasil. Yang di sini. Kita semua yang ini. Pokok bunga matahari. Nampak gaya ada satu di situ. Yang ini lupa dah apa saya tanam. Yang ini pun kita lupa apa kita tanam. Yang ini. Alah. Semut ni ada je. Tak tahulah pokok pokok kunyit pula. Pokok apa yang saya semai kemarin? Pokok apa tu namanya? Daun sup ni hidup ke tidak? Allahuakbar. Tutup buka je lah dulu. Bagi semut-semut tu keluar. Yang ni pokok cili saya ni alhamdulillah sahabat-sahabat. Tak ada tempat dah kita nak tanam pokok cili ni Alhamdulillah sampai dah nak berbuah RM1 dah ni. Itu pun situ banyak. Pokok-pokok cili kita tu nanti kita nak panen. Yang ini lupalah pokok apa ni agaknya. Tak ingat dah, harap-harap hidup belaya. Ni pun ada pokok apa tu sama macam pokok yang ini. Keledek agaknya. Ni pun ada pokok cili yang baru saya tanam kemarin. Yang di sini pun ada juga. Yang di situ ada pokok papaya. Harap-harap tumbuhlah gamaknya. Yang ini pokok ulam. Ulam apalah, ulam raja kot. Tak tahulah, lupalah, banyak sangat makan ulam. Yang ini saya punya pokok daun kesum. Alhamdulillah dah gemuk-gemuk macam gini. Lepas ni tak payahlah minta orang lagi, kita dah ada. Hari tu kita pun ada semai. Ini apa yang kita semai kemarin. Ni tomato. Harap-harap hiduplah agaknya. Hendaknya. Amin. Okey sahabat-sahabat, jomlah kita siram racun serangga di pokok-pokok kita. Okey, jom lanjut.
sahabat-sahabat. Ini pun kita sembuh juga. Takut nanti karang. Belum besar lagi. Dah dikerjakan. Alhamdulillah sahabat-sahabat, dah siap dah kita bagi racun. Kita punya bunga-bunga, kita punya sayur-sayur tanaman di dalam ni. So sekarang saya nak petik cili di situ. Dan kita tengok ada situ, kalau ada yang dah besar-besar, kita bolehlah panen sekali. Okey, jom lanjut. Alhamdulillah sahabat-sahabat, banyak ni kita dapat. Okey, jom kita lanjut petik di luar. Sahabat-sahabat, sebelum saya nak petik cili di luar, saya nak bakar tray telur lah. Kita nak letak di setiap penjuru sini supaya tidak lagi diserang hama yang tidak berkenaan. Okey, jom lanjut. Okey sahabat-sahabat, jom kita memulakan membakar tray telur. Alhamdulillah sahabat-sahabat, dah siap dah kita bakar tray telur tu. Harap-harap matilah semua hama-hama yang tidak diizinkan duduk di dalam greenhouse ni ya. Ini pun sama, dah siap dah. Kita tu. Okey sahabat-sahabat, jomlah kita petik cili di luar sana. Lanjut. Okey sahabat-sahabat, inilah dia pokok cili saya. Ingat tak yang pernah tengok saya punya konten sebelum ni, saya bersihkan di area sini kan. Tengok, lepas saya letak baja, kau tengok tu. Gemuks dia punya pokok cili ni. Tengok ni. Tengok ni. Oh, yang ni belum merah-merah lagi sahabat. Di sana juga. Tengok tu. Dan di belakang-belakang sana. So banyak yang ada yang dah merah-merah. Saya nak petik untuk masak tengah hari nanti. Okey, jom lanjut petik-petik cili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat, banyak ni kita dapat petik tadi. Kita punya cili yang ada di sekitar rumah. Alhamdulillah. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih ya dah menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.